Assalamualaikum geng. Untuk proses kali ni aku nak buat satu proses up spec, di mana kalau korang tengok motor sekarang ni, owner cakap dengan aku spek sekarang spek 59, tapi dia nak upgrade ke spek 63 geng. Owner ni seorang warga Cina dari Taiping, jauh-jauh geng, dari Taiping dia hantar motor ni sampai ke Kelang ni. Terima kasih bos sebab sudi hantar motor bos sampai ke markas aku ni. So kalau kita tengok dari segi condition motor ni memang nampak okey sikit lah. Cuma yang agak kelakar dia punya exhaust Showa ni pasang terbalik kan. Ini mungkin salah satu sebab dia tak ada full cock untuk pakai exhaust tabung. Jadi dia buat pasang terbalik macam ni lah. Ini apa yang aku rasa lah kan, tak tahulah. Lepas tu dia pakai carburetor tala belakang kan. Nanti aku nak ubah, bila aku ubah spek 63 aku tak buat di tala belakang, aku akan buat tala depan. Nanti akan tukar masuk ni intake carburetor, aku akan pakai intake carburetor standard, nanti modified. So owner cakap dengan aku dia dah banyak kali hantar kat bengkel ni, aku tak tahu bengkel mana. Asyik keluar masuk bengkel tetap motor rosak. Exhaust pun dah custom geng, manifold dah besar. Tapi nanti bila aku buat spek 63 ni, aku akan modify lagi exhaustnya, aku akan operate lagi. Sebab aku tengok silencer dalam masih lagi standard geng, cuma dia tukar manifold depan je. So nanti aku akan modify lagi ni. Ini aku akan operate lagi exhaust ni, so buat silencer besar sikit. So setakat ni condition motor dia. Ni antara customer kedua yang paling jauh yang pernah aku dapat hantar sampai ke Kelang ni. Sebab kalau korang tengok video-video aku sebelum ni, customer yang paling jauh pernah hantar dekat aku daripada Johor geng. Korang boleh search video aku sebelum ni. Dia hantar motor Nova S juga, tapi dia restore buat spek 59. Ini dari Taiping hantar ke Kelang, dia nak buat spek 63 geng. Ni spek agak jiwa remaja sikit lah. Nanti korang tengok lah proses dia macam mana. So tak bawa masa, jom kita buka cover set, kita turunkan enjin dulu geng. Tapi aku nak kena buang minyak hitam dulu lah. Jom kita jalan kerja. We keep moving even if the game is paralyzed. If hip-hop is dead, then I'm living in the afterlife. The time has come, we shifting your paradigms. We flow free, you don't even need to spare a dime. The X-Gang chop beats, see the X-Swing. The Rogue Squad blow Death Stars on X-Wing. Yeah, we harder than concrete. From SG to MY, we keep the cypher complete. What? Yeah, Mike Wrecker, TRS one time. Yo, Mike Wrecker memastikan segala peluang tutup kerana tidak sanggup dengan industri makin lingkup. Semua artis masa kini hanya nak meletup, kurang daya kreativiti dan pegangan hidup. Berwatakkan watak-watak perlu diwatakkan lagi sebelum kejahilan sampai tahap kebosanan. Jangan dimainkan oleh ahli penyagaan, keparat-keparat yang fikirkan keuntungan. Muzik aku berbeza walau tidaklah popular. Aku original, kau masih ikut. Okey geng, alhamdulillah ini dah belah. Tapi kalau korang tengok dia pakai cap oil filter macam ni. Ini bukan asal punya dah pakai ni. Lepas tu tak ada jaring filter tu geng kat bawah. So minyak tak tapis. Ni nanti aku Roger owner suruh aku beritahu dia kena cari satu set oil filter belah bawah ni. Kalau dia ada filter tak apa, ni tak ada filter, dia tutup cap macam itu je. Jadi minyak hitam tak tapis. So segala habuk besi ke apa dia akan rolling balik masuk dekat dalam enjin. Itu masalah nanti kat enjin lah sebenarnya. So nanti aku Roger kat owner. Satu lagi, bush enjin pun dah pecah. So aku akan Roger kat owner juga, so tukar bush enjin baru. Dan lain semua tak ada masalah. Ini pun head pun dah head racing ni 2824. Dah potting juga. Potting pun okey, boleh tahan lah. Cam tak tahu lah cam apa, tak apa. Itu nanti kita belah, kita tengok barang apa. Sebab nak pakai 63 ni semua barang-barang enjin baru dah. Cam semua tak pakai dah. Kita pakai barang untuk resepi aku lah sendiri kan. Terus je geng, nanti aku nak Roger owner. Sementara tu aku nak pergi cuci enjin sebab besok aku nak pergi hantar foundry untuk korek rumah enjin. Ini tiang aku nak buka pun tak dapat buka. Aku dah bakar pakai api tos pun ketat-ketat sampai aku punya nut tu loose untuk buka ni. Dapat nanti aku suruh foundry buka lah. Jom kita layan cuci enjin pula. Lepas tu kita sambung proses yang seterusnya besok. Formula, janganlah nak bising pasal cetak rompak. Korang buat aku gelak macam Nabil buat lawak. Lu fikirlah sendiri apa yang... Okey geng, enjin dah siap cuci. Ni aku tinggal jemur. Dah dekat pukul 6 petang dah. Cukup setakat ni saja proses enjin motor Nova S ni. Nanti aku tinggal nak cuci. Besok apa enjin yang boleh pakai. Lepas tu nanti exhaust ni aku nak belah balik. Aku nak tukar silencer dalam. Lepas tu aku nak modify sikit supaya exhaust ni sesuai dengan spek nak buat dah. Sebab silencer dalam kecil ni, aku nak bagi besar sikit biar ada bunyi bass. Bass satu. Okey geng, kita jumpa proses yang berikutnya geng. Assalamualaikum, peace.
Assalamualaikum geng. Ni aku tengah bakar ni intake carburetor ni sebab nak custom nak masuk carburetor saiz 32mm. Jadi solution dia kena bakar ni, buang getah dia tu, nanti kita sarung getah lain. Ni baru lepas bakar ni, tengah panas, tunggu dia kering baru kita ketuk lah. Bila ketuk akan jadi ketul sini lah. Getah dah keras kan. So sambil tu aku tunggu sejuk, aku potting head dulu. Nak sambung lagi potting geng sebab masih banyak lagi nak kena buat. Taper aku dah buat dah 63. Tinggal aku nak layan exhaust dengan inilah intake. Lepas tu dengan intake carburetor. Jom kita layan dulu. Dah settle potting intake, baru kita boleh pasang engine lah. Sebab crankshaft semua aku dah tukar rod dah. Bearing semua dah siap. Exhaust pun nanti nak welding. Ni aku dah potong lah. Dah belah exhaust dia. So nanti tinggal nak welding lah. Ni yang asal punya ni, stopper dia, yang silencer aku dah buka. Ni dah tak pakai lah ni. Nanti kita pakai silencer baru ni, saiz 41. Lepas tu ini aku dah custom, jadi spiral macam ni. Nanti masuk dengan silencer tu baru boleh welding exhaust lah. Jom kita layan potting head dulu. Potting head dengan intake ni yang lama sikit nak melayan ni. Aku maksudkan lagu keluar radio, ingat gempak memang perasan. Semua pandai komen sejak Akademi Fantasia. Kalau ambil hati, kerja engkau akan sia-sia. Wah. Assalamualaikum geng. Hari ni kita nak buat pemasangan enjin untuk spek 63 ni. So ni aku nak spray balik exhaust ni. Dah siap welding kan. Ni aku dah masking tape dia punya brand tu. Lepas tu dengan manif hujung tu, ni tinggal nak touch up balik. Cat pakai high temp H2 ni untuk exhaust kan. Settle ni nanti kita buat pasangan enjin. Tapi sebelum aku pasang enjin, aku nak settlekan dulu ni bush enjin. Sebab sebelah ni dah pecah. So alang-alang tukar kiri kanan terus lah. Walaupun sebelah ni elok lagi, tukar jatuh set terus senang. Okay, jom kita layan cat exhaust dulu geng. Yo, check now. Rizal Ranzi, tak siapa-siapa entah. Mereka tanya what's up, apa di atas aku, di atas pentas masih. Kekal belum tewas lagi punya nafas, ku teruskan melafaz. Lantas ku teraju tak ada batas. Lu dah bikin panas, jadi gua pun ludah kasih panas. Sudah ku berapi, liurku berakali. Saya pecah garing, jadi kasih mati. Bukan Illuminati, tapi barangkali rapper yang awet-awet Illuminati. Mereka sering tanya siapa lawan aku, langsung aku jawab, hanya aku lawan akulah. Kan dah kata kami dom tapi pura-pura whack je. Kau tak percaya aku pun peduli apa. Cikgu dulu pesan dalam aku ada sawan. Bila dah besar nanti boleh jadi angkasawan. Tapi gua usahawan jalanan, lu usahlah lawan kawan. Nanti susah cari makan, semua kawan jadi lawan. Lagi mau tanya, walau soalan dan jawapan. Cukup saja aku hentikan, seterusnya sambungkan. Kau main kasar minta diajar. Kalau kau nak naik sila minta bersabar. Ku terjaya kecil, ku jerkah yang besar. Bila aku buka langkah kau takkan sedar. Yang keras, yang gedang dan yang sedang-sedang. Sesiapa membakar jemput ke medan perang. Dengan tulang 4 kerat selagi masih berkenderat. Akan aku hambat rebat terus dalam liang lahat. Kibang lebih nak kena sepak, terbang kaki kau kena tapak. Bajet gempa buat semak, terasa dengan tiap bau hampa. Okay, Alhamdulillah enjin pun dah pasang. Crankshaft semua, magnet, gearbox dah pasang. So besok aku tinggal nak pasang block dengan head dah. Lepas tu kita dah boleh naikkan enjin dekat body frame Novo S tu. Ni yang semalam ni kalau korang tengok aku layan potting, dah siap lah potting. Siap. Ni intake yang aku bakar tadi. So nanti ni pakai getah hose radiator geng. Kereta. Okay, itu saja untuk hari ni punya proses geng. Sebabkan hari ni puasa, so aku nak keluar pergi bazar. Dah pukul 5.30 ni. Takut lambat nanti pergi orang ramai kan. Lepas tu barang yang aku nak cari tak ada. Kita jumpa esok punya proses geng. Ciao. Assalamualaikum. Peace. Assalamualaikum geng. Hari ni kita sambung pasang blok dengan head enjin ni. Ni gasket aku dah siap custom dah potong ikut saiz rumah enjin. Ni gasket standard ni, tapi aku potong diameter 69. So blok pun dah ada. Nanti gasket head kita pakai gasket Cooper lah 63. Okay, jom kita pasang blok, pasang piston. Lepas tu kita green valve head ni.
baik kau diam mimpi je lebih. Minta dah gampang bermuka tegih. Give up lah deh, kau tak boleh. Carilah kerja tetap okay. Bagai bertanda malang kami tiba, bagaikan kami ribut melanda. Mana menghalang menunjuk kebelang kami terjah semula. Pada yang masih mencuba, tak sedar lagi kah NSSN diktator bakal mengubah alam semesta. NSSN, entah siapa-siapa, entah Rock Squad XS. Atlet dalam lirik, berlari pucut salah lari, tersadung dah boleh jemput makan rumput. Cakap kasar, cakap besar tapi tetap hamba. Muka cantik tapi buruk apabila dikhabar. Ingat aku tak tahu, kau ingat aku batu. Berdiam diri lagi bagus atau baik bisu. Kau patut tahu malu sebelum nak menipu. Baik belah sebelum ada yang kena siku. Kedudukan tergugat, mula guna kata kesan. Ancaman jahat meningkat, sedar diri dah terlibat. Bila rhyme fantastic, muka bukan plastik. Pakai kasih cantik, buat lu terbalik. VL kasih baik, ilmu kasih tarik. Bila semua dah sedar, baru hip hop naik. Tekan punat main, putar balik berkali-kali. Untuk barisan hadapan dan kipas susah mati. Terapi energi, diri dalam diri. Bangkit dan seret, buka laluan untuk kami. Godam virus macam hacker, kalau otak budak hater. Cuma pandai update status, hajat korang macam status. Jangan jadi jealous, we're not famous. We see madness, this is sadness. Strictly we crazy headbangers, cheesy wedges. Peace out. Okay geng, Alhamdulillah engine pun dah naik kat body frame. Ni tinggal aku nak custom cable throttle je. Lepas tu nanti pasang balik cable throttle, baru kita pasang carburetor. Nanti carburetor aku nak kena setting lah balance inject dia. Ni exhaust dia dah start custom tu hari. Wah, itu dia. Aku tak sabar dengan bunyi ni. Sebab itu hari aku buat pipe dalam belakang tu yang spiral kan. Depan ni pakai yang silencer biasa. Belakang pipe tu aku buat spiral lubang. Tapi tak nampak kan? Boleh nampak ke? Sekejap aku try flash. Tu dia belakang tu. Nak leka, tak tahu bunyi macam mana. Dia tengok dulu macam mana bunyi dia. Okay, aku nak pergi custom cable jap. Lagi kita sambung pergi projek kan. Yeah. Why miraculous, the avid master, the abacus, most mathematical of rappers, you lacking in character. Disrespect who watch your back, who I attack you in the bathroom, wipe with invisible ink, the lyrical king, motherfucker. What? Yo, Rock Squad, SSK, MPG7 dan MIC. Yeah. Okay geng, aku dah pasang carburetor. Macam ni kedudukan carburetor bila korang pakai hose radiator tu, nampak? Ni sesuai untuk korang pakai carburetor size 32 ke atas lah. 32, 34, 30 pun boleh. So korang kena bakar ni, intake ni. Lepas tu biar ada bogel macam gitu kan. Kau pakai hose radiator. Lepas tu korang clamp je. Clamp dekat carburetor satu, clamp dekat intake carburetor satu. Dah kukur ni, InsyaAllah takkan tanggal punya. Aku dah pakai motor numpuk S aku pun. Yang tu pun aku pakai kat benda yang sama. So korang boleh ikut dah. So tangam dia punya kabel. Bila aku dah sedut minyak masuk dekat carburetor ni, aku bau minyak sekali. Korang tahu apa yang berlaku? Dia punya tank bocor geng. Nampak tu? Ni bocor nampak ni. Tu. Nampak? So aku tak tahu punca apa. Mungkin sebelum ni dia pakai Zober ni, tangki ni ke belakang, dia paksa lekuk agaknya sampai crack. Aku tak sure lah geng. Ni aku dah roger dekat owner. So ini tak silap aku tak boleh welding ni. Nak tak nak kena cari tank second atau cari tank baru. Sebab aku tak pernah kena situasi tank bocor macam ni. Tapi ikutkan memang tak boleh welding, tak silap aku tank. Boleh welding, cuma aku takut nanti welding kat sini bocor tempat lain. So aku suggest cari tank lain lah. Sayang geng, nasib baik minyak tak banyak geng aku tuang. Just aku nak hidupkan enjin je. Sekali yang tengok ni habis. Aduh, tak apalah. Aku try hidupkan motor dulu macam mana. Lepas tu tunggu feedback daripada owner lah macam mana kan. Cari tank dulu. Susah agak tak ada tank. Aku tak ada tank spare. Nasi tank second lah. Aduh, masalah. Tank pula bocor. Dah lah round 100 ni. Round 100 mat. Tank bocor mat. Aduh mat. Tak kain kat sini kot. Tak kain kat sini. Harap tak dia dah sampai nitis. Letak kain tu sementara. Aku nak hidupkan motor dulu geng.
Okay geng, carburetor nak setting balik. Ni aku rasa pilot terlampau besar ni aku sumbat. Jadi motor jadi bobok. Kalau korang tengok asap pun keluar asap hitam kan. Ni minyak lebih ni. Ni plug masih hitam. Sebab yang penting minyak dah jalan kat head Tadi sampai korang tengok ni habis ni minyak semua. Dah tembak sampai sini. So alhamdulillah minyak sampai dekat head dah. So tak ada sumbat kan dia punya lubang tu. Lagipun aku dah tebuk kan lubang minyak hitam dekat enjin tu. So, alhamdulillah tak ada apa-apa. Tinggal nak setting carburetor je gang ni. Nanti besok aku turunkan pallet, kita try hidupkan motor, runningkan motor kan. Sekarang motor ni tak ada timing, pallet terlampau besar. Tapi so far sedap kat bunyi exhaust dia ni. Pum. Aku nak dengar bunyi seketul tu bila timing adil kan. Kalau timing lekat aku dengar bunyi seketul tu. Tapi sebabkan tak lekat lagi, pallet terlalu besar. So besok baru aku setting pallet balik. Ni pun dah petang ni geng. So pasal tank ni nanti aku roger owner. Ni pun dah lembab ni geng. Yang penting motor ni dah hidup. Okay geng, kita jumpa proses esok geng. Ciao, Assalamualaikum, peace. Assalamualaikum geng. Okay, kita sambung projek Nuvo S ni. Alhamdulillah geng, setelah 2 minggu motor ni tak usik. Sebab gara-gara aku cari tank yang bocor tu kan. Ni alhamdulillah aku dapat geng. Ngam-ngam lah aku jumpa ada seller dia jual motor lerai Aku tak tahulah lerai sebab apa. Tapi aku tanya tank, ada tank. Alhamdulillah aku dah dapat tank second hand ni. Walaupun harga dia boleh tahan gak sebab agak susah nak dapat tank. Lagi tank baru ke memang tak dapat dah sebab motor lama. So kita cuba hidupkan motor Nuvo S ni. Itu hari pun aku dah turunkan pallet. Tinggal nak setting angin je, tengok macam mana kan. So itu hari dah ngam dah timing. Cuma aku tak boleh pasang cover set gara-gara tank dia bocor ni. Kau bayangkan tank minyak itu hari aku letak ada setengah liter kot. Dah kering geng, kosong gara-gara tank bocor. So mudah-mudahan tank second hand ni tak bocor kan. Aku harap-harap tengok condition pun okey ni. So harap-harap ini pun alamak ada kesan gam Tak apa, kita try dulu, tengok macam mana. Kalau kat sini bocor tak apa geng, tak ada masalah. Jangan kat sini. Okay, jom kita try pasang tank second hand ni. BK fitted, the A is in the play to get place in places, carefully place in place, steady pacing, mastering beats through the pace, living on trace, serving trace, high beats. Anjay geng, anjay. Kena scam geng, bocor pula geng. Anjay, tak apa tapi bocor kat sini tak apa. Aku boleh cari ini, maksud O-ring ni. Nampak tu, anjay tu kan. Sila cakap aku tak bocor, sekali bocor tapi tak apa kat belah sini tak apa. Sebab ni aku dah buka tank dia. Belah sini bocor geng. Ni, nampak tu, berlubang kat sini. Tak tahu kesan ketuk ke apa ni. Ni kat sini bocor. Dah sini okey. Tak ada aku ambil ni pasang sana kot kan. Tak apa, aku buka balik Aku nak sedut minyak dulu. Minyak dah banyak lah tu. Sambung sekejap lagi geng. Aduh, satu kerja lagi. Anjay. Okey geng, dia gangkas sikit je geng. Sebab punya O-ring dah kecut. Dia gangkas sikit dia. Tapi tank tak ada bocor. Bocor kat sini je. Ni aku tukar O-ring. Alhamdulillah aku ada O-ring spare. Sebab masa aku buat Nuvo S ni kan aku pakai Zober tabung kan, full cock kena ubah. Jadi aku ada beli O-ring ni spare. Nasib baik aku ada. Kalau tak dah satu hal nak kena keluar bagi spare part cari O-ring ni. So yang full cock ni aku tukar. Aku ambil yang full cock yang bocor ni. Jadi aku dah tahu geng, punca sebab apa bocor ni. Kau tahu sebab apa? Ni sebab benalah ni. Korang tengok tu, ketuk skru apa dia pakai. Sebab tu lah bocor tank. Gara-gara dia pakai mendalah ni. Dia sangkut mendalah apa ni, oil cooler. Tak tahulah bengkel mana ataupun dia sendiri yang buat, aku tak sure. Tapi dia pakai skru jenis macam ni, memanglah bocor. Dia pergi putar sampai bocor tank. Punca dia. Ini first time aku dapat customer yang tank bocor. Sebab aku dah banyak motor yang aku restore, yang sadai bertahun-tahun tak pernah tukar tank. Ini first time aku dapat customer yang tank bocor. Tapi itulah, nak buat macam mana benda jadi kan. Kita tak apa, kita tukar full cock yang ni. Ni aku tukar O-ring sebab ni condition elok lagi. Lepas tu kita masukkan balik tank ni second hand ni. Sambung sekejap lagi geng. Alhamdulillah geng. Ni pun betul. Ada minyak dalam ni. Aku dah letak Tengok. Tak ada leaking Dah bercek, tak ada leaking, tak ada basah. Alhamdulillah.
Jadi tukar o-ring, waktu aku tukar skru aku pakai Lenki sebab skru bunga dia aku dah punch kan. Pakai Lenki, ikat ketat-ketat, dah tak leaking alhamdulillah. Yang skru bodoh tu pun aku dah buang dah. Menyusahkan je tu, takut nanti kan bocor lagi. Okay, tank dah settle, tinggal kita nak completekan motor spek remaja ni pula. Jom let's go, kita try hidupkan motor ni. Alhamdulillah geng. Macam korang tengok tadi, timing pun dah okey kan, dah stable kan, tak macam sebelum ni. Sebabkan sebelum ni pilot jet terlampau besar. Saja aku letak pilot besar sebab aku tak nak starting minyak kurang. Padahal masa aku tak pilot jet besar, minyak hitam dah running dekat head. Okey dah alhamdulillah, janji minyak dah sampai dekat head, dah masuk dekat bearing cam dengan rocker arm. Itu yang penting sebenarnya. So tank pun alhamdulillah geng, dah tak bocor. Korang tengok lagi sekali, dah tak bocor dah. So settle dah bahagian tank, timing pun dah stabil, timing dah lekat. Tinggal aku nak pasang semua barang-barang dia, pasang CVT. InsyaAllah kita running motor kejap lagi geng. Jom kita jalan kerja. Bunyi pun aduh mantap juga bunyi dia. Sebab ni first time aku buat barrel pipe tu yang korang tengok CC6 kan. Bunyi dia boleh tahan. Jom kita settlekan pasang semua barang-barang motor ni. Prepared and hot oven to say I can't do it, but fuck it, I'm too stubborn. Keep puffing, elevating, upgrading the mainframe. This rap cats, this rap game's way plain. I ain't playing, hear what I'm saying. I'ma pick the game up. Word game mean ever since I came up. Hand on my lows, hand to the flow. I ain't no legend, but the love and the code. My sample chops melt you down like metal in the furnace. Flamethrower rap, burn you off the surface. This rap game is mine. Time to holler back, line streaming, I'm trimming, I'm bringing the sound. Jom kita try. Ni baru first time nak running. Try dulu, kita running dulu, pusing keliling. Lepas tu kita check plug. Lepas tu tengok nanti tinggal setting carburetor je lah, setting angin kan. Kalau plug ngam, carburetor dah cun, baru kita roger owner, suruh datang ambil lah. Ada bobo sikit ni, nak kena setting angin. Kita berbiol, aduh. Kita biol.
Sedap, hai. Sayang ah, ni terosak. Sedap lah exhaust dia bunyi. Aduh, geram aku punya exhaust dia. Mungkin pilot nak kena kecilkan sikit tu. Okey, biar sejuk enjin dulu. Lepas tu kita try check plug kan. So far bunyi exhaust pun sedap, mantap. Bunyi bass tak terlampau koyak sangat, tak terlampau bising sangat. Dia bunyi bass. So far okey lah. So kita tinggal check plug nanti geng. Okey geng, alhamdulillah. Tengok dalam minggu ni aku try running setting carburetor sampai ngam. So macam korang tengok tadi, starting buka pun dah, pick up pun dah okey. Mungkin nak kena setting roller lagi, nak kena turunkan lagi berat roller. Sebab sekarang roller 10 gram semua. Mungkin nak kena pakai 8-9 ataupun kacuk 9-10. Tengok macam mana, kena setting dulu running. So geng, terima kasih sebab sudi menonton episod kali ini. Semoga sedikit sebanyak dapat inspirasi dari proses motor ni kan. So sebarang pertanyaan korang boleh komen dekat bawah. So siapa yang belum subscribe, korang boleh subscribe channel aku, tanda korang support channel dan konten aku. Dah settle ni semua, dah ngam. Nanti aku Roger owner suatu ambil. Yang ni Roger owner ni dari Taiping jauh hantar sini. Terima kasih owner sebab sudi jauh-jauh dari Taiping sampai ke Kelang hantar motor kesayangan dia ni untuk buat spek remaja. Spek 63 geng. Itu saja geng. Apa lagi aku nak ni
Korang boleh like video aku juga, dan korang boleh share dekat kawan-kawan korang. Semoga dapat inspirasi dari video ni. Dan siapa yang belum tengok video-video aku sebelum ni, korang boleh lain juga video-video aku sebelum ni. Ada ride Semenanjung Malaysia, ada ride ke Thailand, ada ride ke utara. Korang boleh tengok lah, ada dekat playlist aku. So gang, kita jumpa di video proses yang akan datang. Jumpa lagi. Ciao. Assalamualaikum. Peace. Assalamualaikum geng. Setelah habis minggu aku running motor ni, setting carburetor. Alhamdulillah timing dah okey. Dia punya carburetor pula tak bobok lagi. Sebab itu hari masa aku try run yang dalam video ni kau tengok kan, masa aku first run tu aku pakai pilot besar lagi. So pilot besar ni dia agak bobok sikit masa starting. Sekarang Alhamdulillah dah tak ada bobok. Cuma nanti roller aku nak kena turunkan sikit roller, sebab dah pakai gearbox berat belakang. Jadi roller depan aku nak kena ringankan sikit. So mungkin tinggal setting bahagian CVT pula, nak kena kacuk roller. So hari ni kita try buka plug ni, kita tengok dia punya minyak macam mana, cukup tak cukup. Semalam last aku bawa running motor ni, tengah hari macam ni lah aku try run dekat jalan luar tu. So kita tengok plug dia macam mana. Sebab sebelum ni plug memang basah teruk bobok. Kalau kau tengok video pun masa start pun asap kan, keluar asap. Pilot jet besar, jadi bau minyak, asap pun keluar, minyak lebih. Ni dah setting. Itu lagi bila motor spek besar ni, kita tak boleh nak jangka dia punya size pilot jet dengan main jet dia. Kadang engine ni dia lain, dia punya sizing pilot main jet tu. Kadang orang tanya, bang spek gini-gini pakai pilot jet berapa, main jet berapa, aku tak boleh nak bagi tahu yang tepat. So korang kena setting sendiri, kena run sendiri. Sebab skuter ni dia setting motor bukan macam motor gear boleh rem-rem. Kita kena bawa, kita kena rasa sendiri macam mana dia punya respon dia. Macam korang dengar pun dalam video pun dengar macam bunyi bobok kan, menandakan minyak lebih. Ni dah setting, kita sama-sama tengok condition plug macam mana-mana. Sebab ni plug kedua yang tadi plug yang first tu aku dah tak pakai sebab dah terlalu basah dan ni tak legam, minyak lebih. Ni jom kita buka. Kau boleh tengok kan, ni bagi aku dah selamat dah ni. Dia tak terlalu basah. Ni pun timing pun dah lekat. Bagi aku okey lah. Sebab kita pun tak tahu kalau kita naik highway time-time tengah panas ni kan, owner bawa ke pergi ride ke, so biar dah lebih sikit. Macam korang tengok keliling ni, ini pilot ni pun tak ada basah. Aku ni, ni nampak dia tak terlalu basah kan. Yang tengah-tengah tu main jet okey ni, dia tak terlalu lebih kira ngam-ngam ni. Sebab kadang cuaca panas terik pun boleh kering juga. Jadi biarlah selamat macam ni pun tak apa. Orang kata play safe lah sikit kan, jangan ngam-ngam. Sebab kita bukan nak main drag pun kan. Buat daily use biar lebih sikit tak apa. Alhamdulillah ngam ni. Biar lebih tak apa, jangan kurang kan. Itu penting. Anjing buka pula. Sebab CDI dah main, coil plug pun dah main lah. Coil plug pun pakai coil plug rumah. So bila bahagian api dah main automatik, sistem api dah besar dah kuat. Ni dah kira main ni spek open dah ni. Okey lah, buat suka-suka kan. Kau
kata buat pusing-pusing kampung. Dia ni. Tu lah, kadang nak setting carburetor ni memang orang kata perlu kesabaran tinggi lah. Tak boleh cepat nyerah. Kadang spek sebesar pakai pilot jet sekian-sekian, yang jet sekian-sekian, nak kena try. Orang kata kena try and error lah, baru dapat yang tepat. Tapi bagi aku, kalau boleh tak payah terlalu ngam lah. Dia rasa sikit pula tak apa. Boleh save lah. Lagi-lagi cuaca panas sini kan, jalan kat highway. So pasang dia tu, ni bagi aku dah okey lah ni. Timing pun lekat kan, itu penting. Okeylah. Jadi jangan cepat kita menyerah. So asap pun tak ada lah. Kira paling dah ngam lah, timing pun dekat. Start pun senang. Si dah lopos lah. Okay geng, lepas tu owner request dekat aku dia nak tukar mentol. Ni mentol yang ni. Dia suruh aku tukar. Sekejap aku matikan dulu, bising kan. Ni owner request kat aku tukar mentol lah, ni mentol LED. Lepas tu dia suruh aku tukar master pump sebab dia tak nak pakai dah master pump yang tabung macam tu. Jadi dia minta aku suggest master pump apa yang okey. Kalau nasi ori memang harga dia meninggal lah geng. Meninggoy harga Mobile ni master pump yang ori. Dia pakai yang ori, aku cakap dengan dia, ni murah sikit tapi berkualiti lah, pakai yang RCB punya. Jadi aku cakap dengan dia, kalau tukar sebelah dia tak berbaloi kan, sebab lever brake lain-lain. So aku cakap dia pakai kiri kanan. Ni dah dapat lah ni. Ni yang model E3 punya. So pakai kiri kanan lah. Macam hari tu video pun korang tengok, meter pun dah biol kan. Owner pun suruh aku tukar meter. Jadi owner cakap pakai meter biasa je lah, tak payah pakai ori. Sebab ori pun harga meninggoy kan. Ni pakai yang biasanya lah. Ni pun aku pun first time yang tengok brand Tanaka. Ni aku dapat kat spare part. Tengok finishing pun ok lah, not bad lah. Sebab janji speedo jalan, meter minyak jalan. Tu yang penting. So tinggal apa tau, pasang meter, master pump dengan lever brake ni, pasang LED, settle lah motor ni. Lepas tu nak setting roller balik kot. Setting roller tu pun aku nak kena run lagi 2-3 hari lah. Nak tengok dia punya result macam mana motor respon kan. Jadi tak berpuasa, jom kita jalan kerja gang. Rap now, can you follow that? Follow facts, don't listen to the lies. Hollow cats, dodgy raps. Use a lobby rat, I smoke Bobby. I'm scanning through all your phony rap. Ain't a full-time MC, but still I spit sicker. Ain't a public figure, still keeping you out of the liquor. Snakes, rockin' sneakers, keep your throat clear. A lot of nice smiles, just keep your folks near. Peace. Yo, semua orang garang, kita kasih lembut sikit ya. NBE, SSK, Idola, CSBT, RS, XS, what's up? Bangun pagi-pagi, terus gosok gigi. Makan breakfast banyak, aku mahu lagi. Sweet like eye candy, I like candy sweet. Whenever I see cool shit, I do it. Fight it, cepat lawan get it. Engkau kebas kaki, aku kebas duit.
Rama-rama dalam perut sebelum perform. Rama-rama atas bontot selepas perform. Okey geng, Alhamdulillah dah siap. Beginilah bentuk dia. Tapi bila tak pakai RCB jenis E3 ni, korang memang nak kena tebuk lubang kat sini kena marking, tebuk lubang. Kotak dia tak ngam, so kena modify sikit kat sini. Sini pun sama kau kena potong lebih sikit, sebab gara-gara bracket side mirror dia tu. So overall semua okey, meter pun tukar, lampu pun tukar. Sini semua ada. RPM pun ada. Settle motor ni. Tinggal nak running, aku nak setting roller pula. So kena tunggu 2-3 run nak tengok respon roller. Aku rasa nak kena turunkan roller lagi ataupun kacau roller geng. Sekali lagi geng, apapun terima kasih sebab korang sudi tengok video ni sampai habis ke proses finishing dia. Kalau sebarang pertanyaan, korang boleh komen dekat bawah, ataupun siapa yang belum subscribe, korang boleh subscribe channel aku, tanda korang support channel aku geng. So sesiapa yang hantar motor, macam biasa korang boleh DM aku lewat social media. Link dekat description geng. Korang klik dekat Facebook ke Instagram ke TikTok ke apa. So korang boleh DM dari situ geng. Apa-apa pun terima kasih geng sebab support. Kita jumpa di video proses yang akan datang geng. Assalamualaikum. Peace. Motor ni akan berangkat ke Taiping. Terima kasih orang Taiping. Sekali equal sebulan gaji. Industri jaga-jaga, aku serang Messi. Follow me like law, or break me like law. Never been a stop, get like law. Aku fly gila Asia, offer sponsor bukan raksasa, tapi cuma Leo nak jadi singa Singapura, huru hara gara-gara. Gara-gara kau tak suka aku, kau tak ada cita rasa. Illo Shakes, y'all check. Yeah, the agenda. Illo Shakes, the mind bender. Affirmative, fit the message. Your whole clique surrounded, topped and slugs facelift. Lift your faceless like the slender. Merciless, my heart fist. Bitches and the cheeks, your regiment. March me lieutenant, no gimmicks. Your bitches, get on the knees just like a Christian. The most side, Illo Shakes, slip your die screaming. Subliminal, like the all I see in rhyme, villain, criminal. Mike spit, feeling like a billion. Badger back your style, then I kill again. The filament flow, electrocute, kick your style so cute. Yo, these loops hypnotize the truth, just like flute. I rhyme through live like chainsaws, sharper razors. Bitch, cut up like chainsaws. What? Yeah. Check it. What? Dreams, archetypes, rhymes and prototypes. Minds and dragon minds of every day and tonight. Portrait disorganized troops, mobilize the resistance. You could be the one for any instance, for instance, the substance, flight 175, 1177. 1993 was hip hop, death of brethren, like true aggression. I'm on a mission, impossible, reggae true, decibel, incredible, like hot open. I don't wrestle with words, I just spit them. I'm so cool, he plays the master, I'm faster. Put so quick, you can't picture. Phrase, target in your brain, the range. I re-race, we gain control, and play the game. Yeah, I'm brown, black, white, yellow all at the same time. I am the human gang sign, my whole body is west side. When it comes to rhyming, I don't know what to say. I guess that's why my name is HQA. And that's what's written. This is Banks, he meets the clash. Incognito, street steps, full of punk, eclectical. That's free flow, pirate, radio, stilo, for the people. I'm pure eradicated, all bound, we just medieval sound. Witness abuse, this decipher, rifle. When I get into the cipher, I don't stifle. And that's my 8 bar. Motherfucker, let's spar. Jack, yeah,
Yo, I spit it raw, smack you with drunken tiger paws. The protocol on 10 November, child break adore the warmonger. The rockers cause fatalities. I spark the northern lights and cause glad that blind MCs. Smack you with the heavenly shit. Pierce the hearts as I randomly hit. My energy takes and speed that make you surrender and quit. Fatality, bitch, no mercy. When my insanity hits, the alien tongue see. Put down on dreams, remain serene within the galactic rims. Red rhyme type of murder will lit to your flows. I hover above you, holding on to the mirror of souls. Check. Yeah. Hold on. Aku buta dengan air mata yang bertitisan, tapi masih boleh menulis untuk seni lisan. Dengar kadangkala yang membisikkan, jadi tak jadi semuanya hal picisan. Tapi kau salah tafsiran, keperluan seharian kau sipi-sipikan. Dalam hati ada rongga kau